Bang, Assalamualaikum. Salam. Bang, aku pening lah bang dengan insurans ni bang. Okay, sekejap Okay, apa itu underinsured bang? Underinsured Underinsured ni kalau bahasa pasar ataupun bahasa mudah dia adalah harga kereta yang kau insurankan tidak mengikut harga semasa. Aku bagi satu contoh. Katakanlah kereta Myvi, market value dia adalah RM30,000. Kau cuma nak insurankan kereta tu sebanyak RM20,000 sahaja. Yang RM20,000 telah dipanggil underinsured. Sepatutnya dia kena insurankan kereta dia sebanyak RM30,000. Barulah mengikut harga semasa ataupun market value. Dia ikut perkembangan market value kereta lah. Market value kereta, betul. Itu nama dia underinsured. Itu dipanggil underinsured. Yang kedua, kau kena ingat, bila berlakunya kes underinsured ni, kalau korang nak claim insurans kereta korang tak ada masalah, korang renew insurans korang dengan baju bah. Jangan lupa DM. Aku yakin dan pasti yang owner kereta bakal kena tambah duit untuk teruskan proses repair. Dan yang kedua, kereta tu bakal total loss. Sebab tu kalau kita nak renew insurans, pastikan kita mengikut nilai semasa ataupun market value semasa kereta. Kalau tak, inilah masalah yang akan timbul. Oh, okay. Saya dah faham. Faham. Saya dah faham. Faham Faham. Clear, Mat? Clear bang. Okay bang. Clear, Masih, bang. okay. Sama, Mat.